Salam Malaysia. Saya Teo dari Persatuan Impian Kanak-Kanak Malaysia. Persatuan Impian Kanak-Kanak Malaysia adalah organisasi yang ditubuhkan sejak 18 tahun dahulu untuk menunaikan impian kanak-kanak yang sakit terminal di seluruh Malaysia. Kami menunaikan impian untuk kanak-kanak di seluruh negara. Contohnya, kanak-kanak yang ingin menjadi ahli bomba, yang ingin bercuti dengan keluarga di theme park, atau yang nak jadi model di depan kamera. Kami berharap untuk masa depan untuk menunaikan lebih banyak lagi impian untuk kanak-kanak yang sakit terminal di seluruh negara. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mydin dan PNG kerana diberi peluang untuk berganding bahu untuk kempen. Sokongan yang diberikan oleh masyarakat untuk kempen ini adalah penting. Saya Amir Ali Mydin, pengarah urusan Mydin Mamat Holding Berhad. Kita di Mydin ni selalu terfikir macam mana kita boleh, kita kata, contribute to society. So, pada kali ini kita bekerjasama dengan PNG, di mana satu kerjasama yang saya rasa amat penting lah. Sebab bila kita fikir-fikir ni kan, ramai yang akan bagi-bagi. Ada yang bagi pada asnaf, ada yang bagi yang golongan orang tua kan. Tapi kita jangan lupa, yang mustahak sekali sebetulnya ialah kanak-kanak. Sebab mereka ni muda, mereka tak faham kenapa mereka ada dalam situasi yang mereka ada. Kalau kita dah tua ni, kita fahamlah, kita kata takdir Allah, rezeki kita, insya-Allah kita boleh perbaiki. Kalau seorang kanak-kanak ada impian mereka pun ada impian juga. Lagi-lagi kanak-kanak impian dia lagi besar-besar. So apa yang kita nak ni, macam mana kita sebagai Mydin dan kita boleh bekerjasama dengan kita punya pembekal kami iaitu PNG di sini, mana kita work together to fulfill the wishes of children. Nak bagi bantuan, bukan nak bagi bantuan makanan saja, itu bukan. Tapi apa mereka nak? Maybe mereka nak pergi jalan-jalan ke zoo ke, ada kehendak mereka nak pergi tempat bomba ke, whatever it is, kita cuba fulfill their wishes. Nama saya Nanda Kumaran Kalimutu, Pengurus Besar PNG Malaysia Singapura. PNG sebagai sebuah syarikat multinasional beroperasi di Malaysia adalah satu mission kita. Di setiap negara yang kita jual barangan kita, keperluan hidup kita, kita bukan saja nak dapatkan keuntungan tetapi juga mengembalikan separuh keuntungan ataupun sebahagian daripada keuntungan itu kepada masyarakat setempat. CSR program kali ini kita partner dengan Mydin, di mana juga satu misi Mydin untuk membantu masyarakat di sekitar kawasan mana Mydin beroperasi. Dengan ini, kita telah partner dengan Mydin membawa projek ini bukan saja untuk tahun ini, tetapi selama 10 tahun kita telah bekerja sama dengan Mydin. Kita akan bekerja sama dengan persatuan yang membantu kanak-kanak in terminal illness, di mana kita akan memastikan kita boleh buat sesuatu untuk mereka mencapai impian mereka. Bagaimana program CSR ini akan dapat membantu rakyat ataupun kanak-kanak terminal illness? Pertama, sebagai pelanggan anda kena pergi ke Mydin, belilah barangan PNG, kalau boleh berharga RM10 dan ke atas, ataupun any barangan PNG. Dengan setiap pembelian barangan PNG itu, kita akan menerima 10 sen untuk merealisasikan impian kanak-kanak terminal illness ini. Dengan ini, saya berharap kempen ini kita dapat mengumpul derma yang banyak supaya kita boleh merealisasikan impian kanak-kanak ini sebanyak yang boleh. Dengan ini saya ingin berterima kasih kepada semua pelanggan PNG dan juga Mydin dan juga pengurusan Mydin yang telah membolehkan kami mencapai impian kanak-kanak ini. Kami bawa senyuman. Jom tunaikan Impian kanak-kanak.